Weh, aku nak cakap, benda ni terus terang weh. Ramai orang sebenarnya letih dengan diri sendiri. Yang nombor 3 ni, ramai orang terlepas pandang. Tengok video ni sampai habis. Tapi, sebelum tu, korang tekan button follow supaya korang dapat belajar lagi dari video aku seterusnya. Like video ni, share video ni kepada kawan-kawan, kepada family supaya mereka dapat belajar. Dan save button supaya video tak hilang. Tips 1. Terlalu harapkan orang faham. Kita buat banyak benda dalam diam. Tapi bila orang tak hargai, kita kecewa. Tip 2. Ambil semua benda secara peribadi. Orang cakap sikit, kita terasa. Orang diam, kita fikir bukan-bukan. Tip 3. Letak bahagia pada orang lain. Bila dia okey, kita pun okey. Bila dia berubah, kita hancur. Akhir kata, emosi penat. Bila bahagia kita serahkan kepada orang lain. Cuba korang komen kat bawah, tip berapakah yang paling kena dengan korang? Komen.